Bro, Sempoy. Yeah, malam gelap, sunyi menjerit, bayang hitam datang, rahsia terbit. Hey, rasa seram, jiwa kau goyang. Bro Sempoy Channel, tempat hantu bertandang. Assalamualaikum awesome people. Selamat datang ke Bro Sempoy Channel. Okay, pada hari ni kita ada tetamu special untuk korang. Okay, ni tetamu special ni dia he's a really kind person lah, senang cakap. And he got so many dia ada macam-macam story dia akan share dengan kita. Kita pun ada Q&A question untuk dia. Aku ada tanya-tanya kawan-kawan dan ada tak tahu lah fans kita ke apa kan. Sebab kita ada tanya dia dapatkan banyak soalan untuk dia. So dia seorang yang istimewa untuk aku, untuk kawan-kawan yang siapa kenal dia, aku sure korang tahu siapa dia. And he's a very good man. So korang nantikan, nanti kita akan interview dia guys. Okay, sebelum apa-apa, golek. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kawthar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Okay guys, Assalamualaikum. Welcome back to Bro Sempoy Channel. Okay guys, korang dah tengok intro tadi, korang baca ke tak baca? Mesti kena ikut baca ayat tu bagus. Okay, so kali ni kita kat mana? Kita dekat Pusara Abadi. Betul. Korang dah dengar suara dia sikit-sikit tu. Korang dah dengar suara dia sikit-sikit. Nanti kita insert muka dia. Nanti. Pusara Abadi, okay. So tempat ni, kalau korang nak tahu, biasalah ni tempat untuk Muslim cemetery lah, kalau korang nak tahu kan. And itulah, ya Allah, terkejut aku. Kenapa? Sorry. Camera woman lalu terkejut. Pasal dia terang kan, dia terkejut. Okay, jadi seperti yang kita semua tahu, kita semua Islam kan. Satu hari pun kita akan kembali kat sini. Jadi niat kita show kat sini bukan nak mengganggu apa-apa yang ada kat sini. Penghuni Betul. Kita bukan nak mengganggu, bukan nak apa. Cuma kita nak mengadakan itu rasa lah, itu rasa, vibe, dan juga memperingatkan kita satu hari kita akan kembali kat dia lah. Kat sini juga, kat mana korang nampak ni, kat sini lah kita akan kembali satu hari guys. Okay guys, kita memperkenalkan kita punya tetamu pada kali ni. Itu dia Iman. Iman, boleh perkenalkan diri dengan what is your job scope? Baik, Assalamualaikum, nama saya Iman. Job scope sebagai pengurus jenazah. Alhamdulillah dah hampir 7 years. Okay. 7 years. Formerly from my SCDF as a paramedic, then resign. Jadi paramedic tu Iman terus macam ada cerita dia. Okay. Ada asbab dia kenapa di bidang sini. Kita kena tunggu sampai Q&A yang sini. Okay. Jadi alhamdulillah lah, till today lah I'm tetap berkhidmat untuk masyarakat lah. Alhamdulillah. Dah berapa lama Iman dalam bidang ni? About 7 years lah. 7 years. Sebelum tu penaja hari ini. Okay, episod ini kita ditajakan khas oleh Hell Velas Love guys. Nanti kita akan letak. Ada juga Al-Iman Services yang korang nampak ni Al-Iman Muslim Funeral Services. Betul. Nanti kita akan letak apa-apa korang nak khidmat, perkhidmatan, nombor email semua ada dekat sini. Ada dekat sini atau ada gambar gini. Betul. Okay, jom kita mulakan. Nak kasih kita soalan pertama, kita kasih cerita dulu. Cerita dulu Okay Iman, kerana ada alang kepala kita kat sini, share first cerita yang reng-reng dulu Iman. Reng-reng dulu. Sebelum Iman cerita, okay. Iman rasa fikiran masyarakat ni bila kita pergi kubur malam ni, kita buat benda yang tak baik. Actually, kalau kita nak fikir balik, ini adalah salah satu sunnah Rasulullah untuk menziarah makam waktu malam. Oh, iya? Ya, betul. Kerana ketika tu, kerana ia adalah satu sunnah untuk kita menziarah makam waktu malam, kerana adalah
salah satu ni adalah untuk kita iktibar. Oh. Maksudnya iktibar is kita ambil kesempatan ini untuk fikir yang satu hari juga kita akan di sini. Kembali pada Allah. Tapi kira dalam boleh tak tahu Imam berjawab ke tak, tapi dalam segi agama adakah itu bukan sesuatu yang salah lah kan? Dalam segi agama seperti Imam cakap, ini sunnah Rasulullah. Jadi banyak pendapatnya. Jadi ada ketika tu Imam tanya Ustaz, boleh ke kita ziarah, kita pergi makam waktu malam? Asal tak boleh? Awak pergi makam waktu malam, tak ada orang. Dan tapi bila awak pergi, awak muhasabah diri awak, Allah ambil iktibar. Dan satu hari juga awak akan letakkan tempat awak di situ. Tak ada orang kat teman awak pun. Nobody's going to be there. Jadi macam untuk iman, ni adalah satu perkara. Actually iman, kalau nak tahu guys, kalau actually I will come to kubur to ambil fresh air. Serius tak? Yeah. This is different Serious. level, Iman. Kira sendiri ke kadang-kadang? Sendiri. Okay, Pasal apa? It's best to sendiri is about, jadi kita tak ada tempat lain nak mengadu. Kita mengadu pada diri dia dengan Sang Pencipta. Betul. Jadi this is a play peace tau. Faham. Tak ada orang jauh. Ya, betul. Tak ada orang jauh. Melainkan ni lah, ada orang datang kubur adventure lah, apalah ni. Tapi ada, selalu je ada malah. Ni kau buat lah. Ni kau buat lah. Singapura. Jadi kalau bentang ni 2 jam ni. 2 jam ni. Tak boleh habis lah. Jadi Alhamdulillah lah. Terima kasih pada Bro Sempoy kerana jemput Iman di sini. Untuk kita bertemu juga. Betul. Jangan lupa guys, penuh hikmat, insyaAllah Iman akan kasih yang terbaik untuk korang. Yes, betul. Ya, di situ. Di situ. Okay, di situ. Okay, Iman. Okay. What's the first story you want to share with us? Wow. Ya. Kasih rank memang. Itu rank Okay. Rank je. Before that, Bro Sempoy Channel, kita punya apa ni? Kita punya main apa dia panggil Apa? Macam main punya astaghfirullahalazim, tak boleh keluar pula. Main apa? Why are we here in the first place lah? Senang kata. Okay. So kita kat sini macam tempat-tempat as korang tengok kita pada previous episode, kita pergi ke tempat yang seram dan kita share dengan korang cerita orang atau cerita kita yang kita pernah terjadi dengan kita dekat situ. Just to get the vibe of it bila kita ceritakan orang. Yeah. So that's our main lah kira. Bagus. So untuk Iman, kalau nak share dan untuk Iman Boy tahu Iman mesti banyak sangat pengalaman sebab dah berapa lama Iman tak nak cakap banyak cerita. Nanti orang cakap dia kan. Tapi pada Boy 7 tahun kan Iman berkecimpung dalam, tak mungkin sikit. Tak mungkin tak ada cerita. Mesti betul, mesti ada cerita. Korang masih ingat tak Alexandra Hospital? Masih ada apa? Masih ada kan? Masih ada. Tapi the old mortuary. Okay, I've never been there. Old mortuary. So you been there? Selama sekarang ni mortuary baru lama ni dah dipindahkan kepada tempat baru. Mortuary. Kat mana tu? Dekat betul-betul Alexandra Hospital belakang. Still the same. Okay. Pasal dulu kalau kita nak, sekiranya kalau kerja Iman ni dia tak ada timing tau actually. Faham. Dah pukul 2 pagi kalau call masuk, Assalamualaikum, ini ayahanda baru meninggal, kita nak diuruskan, dan terus dengan gegas akan keluar. Anytime. 24 hours standby. So that point of time it was still at the old mortuary. Old mortuary ni betul-betul dia dalam tau guys. So bila dia masuk dari tempat main gantry of Alexandra Hospital ni, you akan turn one big round. This is the old one. The old one. Akan jumpa kepada mortuary ni, pondok seperti old building. Dekat lepas tu ada lampu je. Ayo lah. Betul. Jadi betul. Jadi bila that point of time ada satu wadis ni call, Assalamualaikum Ustaz, bapak saya baru meninggal. Jadi kita perlukan khidmat. Jadi that point of time saya belum ada staff. Faham. Dulu I operate seorang. Seorang. Worker Worker ini seorang. Hard earn. Okay. Because at that point of time Iman masih tengah nak belajar meningkatkan diri. Jadi at that point of time kita tak ada that income to pay staff. Jadi kita kerja seorang-seorang sendiri lah. Kerja seorang-seorang. So bila Iman dah receive tu call kan, Iman siap ni semua, dah standard lah, kita pakai baju yang tertib nak menguruskan jenazah ni, nak jemput jenazah, bukan pakai t-shirt ke apalah. Jadi Iman dah start van ni semua. Sekali dah pergi kat Alexandra Hospital ni. Dah masuk dah sampai dah.
Sekali Iman call waris. Iman baru masuk ni Iman dah call. Assalamualaikum, saya dah sampai kat Alexandra Hospital. Nak mortuary. Sekali waris ni cakap, Ustaz, kita masih kat atas. Kita setengah settlekan dokumen. You all tahu tak, sekali kematian berlaku ni bukan serentak dokumen tu akan keluar. Yalah. Dia takes time. Tunggu proses. Dia nak kena follow by doktor punya certificate case of death, everything, you know, they can think a lot of report need to be done. Tulis punya Yeah, exactly, etc. There's a lot. So I dah masuk, I dah betul-betul dah sampai dekat mortuary dia. I seorang tau. Gila bang ni. With this van. Kira This lama van ni. saksi. Okay. I dah sampai kat luar mortuary tu, I seorang tau. Standard lah. Aku seorang kan dalam van kan. Okay. Aku tak buka ayat-ayat lah. Aku buka lagu yang berteman aku. Berteman lah. Teman aku lah. Dusta sikit lah. Pasal bila aku buka ayat lagi, aku seram betul lah. betul. Bedek lah, dah seram. Maaf boleh celah. Kira Iman bekerja sebagai pengurusan dia, ada takut dia juga baru-baru tu. Baru-baru tu. Geng, ini betul jujur. Awak ingat perus jenazah tak takut? Perasaan saya tengok dia semua macam There's a lot of stories. Yalah, Tapi kita tak tahu. Semangat lain lah. Semangat orang semua lain-lain. Betul. Kau seorang, bedek lah, tak takut. lah, of course. Betul. Lagi yang cerita ni kira Imam yang first case or no? Oh no, this baru okay lah, Alhamdulillah, it's about dalam 3 tahun berkhidmat tu. Oh, okay, so this is the first yang Iman Encounter. ni. Okay. Encounter Teruskan. lah. Counter. Pasal saya pergi hospital tu waktu siang. Oh, ini kira pertama kali malam. Ini midnight. Okay. Pukul 2:30. Sekali dah sampai dapat kat luar van. Pasal the place is very creepy. Ya. Pasal kalau kita tengok bahagian right side, left side, semua macam pokok-pokok. And just a small main road. So I really park my van kat betul-betul luar pintu mortuary. Jadi kalau waris keluar boleh nampak Iman. Ketibaan dalam berapa about 10-15 minutes lah. About 20 minutes saya Iman dah tunggu gitu. But it's not that cepat. Yalah, dah seorang. Betul. Pasal Kejap pun rasa lama. betul. So bila Iman tengah tunggu tu, Iman tengah main handphone lah, standard lah kan. Okay. Jadi dekat atas van tu Iman boleh rasa macam van ni macam ada vibration, macam macam So suspension dia kira ikut. tak macam ada orang ketuk. Oh, Dari atas Iman yang van ni ketuk. Kuat ke? Macam ketepukan macam gitu. So Iman stop lagu. Dia cakap, ini jangan macam-macam ni. Ni aku start engine aku keluar ni. Betul. Okay. Betul-betul the second time. Betul-betul atas. Kira driver mesai. On my driver side. Pak. Tolong. Jangan macam-macam. Iman takkan keluar. Siapa nak pergi keluar weh? Siapa nak keluar? Aku takkan keluar. dah lah tempat creepy. Tempat creepy. Okay. Sekali tiba-tiba betul-betul ada torchlight datang. Nampak dari mana side rear. Saya ini kenapa? Sekali security cakap, brother, you here alone? Yeah, you're not scared. Here a lot of story man. Saya cakap, ini macam rumah guys. India. Ini lain macam dia. Betul lah. Datang pula tu ketuk macam gitu. Pasal dia cakap dia nampak dari CCTV Beriman kat situ. Okay. So jadi dia datang lah. pasal apa sekarang? Kalau sekira ada kematian dekat mortuary, security will take your particular ni siapa, plate number apa. So this guy was tasked to check on me. So bila cakap dia, no, I waiting for the family. Sekali dia cakap, bang, you wait outside first lah. Later once the family come down, then you come in. Dia kata nak bantu kita untuk jangan diganggu ke, atau memang tak boleh buat situ kan? Itu Iman cari tak tahu. Oh, okay, bang. Apa niat dia tak tahu. Apa niat. Sekali after that, semua dah patah balik ambil jenazah. Sekali the next day, Iman bercerita lah dengan Gua Iman. Kita kat pengurus jenazah ni, kita a lot share of around lah. share around. So Iman cakap, G, aku kena macam gini lah dekat Alexandra Hospital. Situ memang lah Iman. Ada kena capak batu. Ada van macam kena tapak gitu. Cakap aku kena tapak tu. Cakap Iman, kalau kau nak pergi Alexandra Hospital, kau pergi 2 orang. Jangan pergi seorang. Kira Iman go lah. Seorang apa? Memang seorang. Jadi dalam niat Iman macam, okey lah, ni kalau lagi satu kali, kalau aku dapat Alexandra Hospital kan, aku tak nak buat. Aku suruh orang lain buat. Tolak kira tolak. Ambil jenazah atau apa. Pasal dari situ,
Ini actually benda-benda macam ini semua dia wujud. Ya. Cuba kita tak nampak. Tak boleh nampak. Betul. Kita tak nampak. Apa kata-kata Iman kepada orang yang tak percaya? Sebab boy ada kawan yang tak percaya benda ni ada. Apa pendapat Iman sebagai seorang pengurus jenazah ni tentang orang yang rasa benda ni mana ada hantu? Apa pendapat Iman? Pasal lain orang untuk Iman kita sebagai orang Islam, kita memang nak kena, dia ada kisah tentang jin juga. Tentang ketika para sahabat Nabi dari dulu-dulu pun memang dah ada dia benda. Yes. Jadi kenapa kita tak nak percaya dia benda? ada. Kita percaya tapi jangan taksub sangat dengan benda ni. Betul. Yes, betul. Dengar tu guys. Kita percaya. Percaya boleh, taksub jangan. Jangan taksub sangat. Betul. Jangan terlalu macam overthinking. Tapi memang saya overthinking. Tak kena lagi seorang. Overthinking. Tempat dah creepy. Betul. Betul lah. Jadi untuk Iman, bukan nak ajar korang untuk percaya di benda. Memang kita nak kena percaya. Antara alam dunia dengan alam ghaib ada di benda. Jadi better back pendidikan diri kita lah. Macam amalan Iman sebelum Iman sampai ke mortuary ni, Iman akan baca ayat kursi, baca surah Al-Ikhlas. Itu pendidikan kita. Pendidikan sendiri lah. Guys, sebelum kita masuk, walaupun tak semestinya kita nak ke pusara ke mana-mana lah. Walaupun keluar rumah ke, kita bekerja ke apa, kita try amalkan lah. Betul. Aku sampaikan dengan diri aku sendiri. Aku pun sama, aku akan ambil ni apa yang Iman kongsikan, insyaAllah kita sama-sama amalkan, insyaAllah. So that's about it lah. Tapi overall, kira dia rank kira kan aku actually dah naik. Dah naik rasa Iman dah naik main sini man. Dah boleh imagine. Sebab kita faham perasaan dia tu tau. Kita bila dapat jenazah lagi dengan dekat tempat macam gitu, orang pasal tempat tu is tak boleh escape. betul. Because the hearse van is to attach to a mortuary. Pasal that's the only way untuk kita retrieve jenazah. Tak ada tempat lain. Itu sebab mortuary tu memang kalau boleh pergi dua orang. Harus lah. Tapi sekarang dah baru punya lah kan. Sekarang baru punya lah. But still at the same around the same location. Iman dah pernah? It's still at the back. Seram juga. Iman belum pergi. So far Kak Iman je pergi semua. Sampai kalau ada urusan semua Kak Iman pergi. Jadi Iman dah tak pergi sangat. Alhamdulillah lah. After 7 years dah ada. Alhamdulillah. Bekerja. Alhamdulillah. It's gonna be tough. I know it's tough. Apa dikatakan rezeki tak salah alamat. Betul. Kalau boleh kan aku menjadi macam Iman guys. Tapi Allah. aku tak tahu aku boleh sampai ke tahap dia ke tidak lah. Aku pernah tanya dia sebab recently Al-Iman Services dia menguruskan arwah Atuk aku Iman InsyaAllah. So aku tadi dia ajar aku sikit sebanyak satu soalan dalam aku cakap dengan dia. Aku tak tahu kalau aku dia tu course pun kan, aku tak tahu kalau aku boleh betul-betul handle jenazah tu. Sebab tak semua orang boleh walaupun pergi belajar. Betul. Tak, because if you go to a theory, you belajar itu ilmu dalam teori tapi dalam bahas praktikal, you nak kena hands on. Kalau you tak hands on, you do not know how it's going to fit. Macam Iman, as a pengurus jenazah, 2 tahun OJT dengan 2 tahun. 2 tahun. Is it the real course ke? Iman ambil kursus, asas kursus teori. Habis tu Iman lanjutkan praktikal Iman dengan sebuah guru Iman itu Allahyarham Imam Syafi'i. Dia seorang guru yang baik. Jadi kalau nak cerita pasal guru ni memang Iman ada emo sikit. Pasal beliau ni seseorang orang yang baik, orang yang tidak lokek ilmu. Jadi apa dia cakap Iman, kalau nak jadi seorang pengurus jenazah, pegang 3 perkara. Macam ada Ustaz, apa dia? Jaga nama guru, jaga nama sendiri, jaga nama syarikat, insya-Allah Allah berkati. Jadi di tiga nama ni dia tertakluk dalam Iman punya core value of urusan. Jujur, amanah, ihsan. Ihsan. Jujur, amanah, ihsan. Jujur atas kelakuan. Amanah atas diberikan. Kira kan macam boy engage Iman. Ini adalah satu amanah yang Iman nak ambil. Iman nak kena buat dengan sangat baik. Ihsan. Sifat ihsan tu adalah sekiranya kalau let's say family ni tak ada duit untuk diuruskan. Ada, banyak yang from low income family.
takkan kita nak cakap tak boleh awak cari syarikat lain. So betul juga, that plays a part. Iksan. So that's why lately dulu pun Iman ada uruskan sebuah family. Anak dia meninggal waktu tidur. And dia call Iman, "Ustaz, saya betul tak ada duit. Saya ada 500 je." Saya cakap, 500 tu awak simpan, saya uruskan. Tapi bila Iman post dekat video dekat Facebook tu tentang cerita ni, dan Iman cakap, sekiranya siapa yang nak infak duit, subhanallah, more than a lot of people transfer me about 3k plus untuk menguruskan jenazah ni. Dan Iman potong duit Iman saja, the balance I pass to the family. So that's a three core value that I hold till today. So that's who I am today lah. That's why he's special to us, guys. Masya Allah. Betul juga, orangnya baik, guys. Siapa yang tahu Iman dari kecil sampai besar inilah dia. Dia dah besar dah sekarang dah, Iman. Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Okay, Iman, sebelum kita lanjutkan dengan itu je. Okay, next ni segmen kita nak tanyakan Q&A ni. Oh, ada Q&A. Alamak, dah rasa macam interview Mesti nak interview. Sebab pasal Iman guest. Iman guest. Pasal Zrik dia ada post dekat dia punya social media. Dia ada kita akan interview seorang yang istimewa, which is Iman lah. Masya Allah. Jadi ada a few jugalah. Actually ada a few, boleh katakan banyak, cuma kita remove some because some of the question yang ada pun sama. Same question. Same question. So, Masya ada Allah, a few Masya Allah. lah. Boleh. Selagi boleh jawab, kita jawab lah. Boleh. Sebelum kita lanjutkan, ada satu saya nak tanya. Ibu apa Iman masih ada? Itu panjang cerita juga tu. Ada tak ada? Ibu dah tak ada. Okay. Bapak pun dah tak ada. Dah lama ke? Arwah ibu tinggalkan Iman waktu Iman Sec 1. That point of time I was taking my mid exam. Mid exam. What they call midterm, is it? Midterm. Apa prelim? Is it prelim. Ayah ke? Ayah pun meninggal, tapi dari Iman lahir ni Iman duduk dengan nenek lah. Senang cakap lah. Dari nama raya kita. Tak apa. Kita sembang kan. Betul. Iman dilahir bersama nenek dengan atuk. Arwah atuk. Jadi di sebuah kisah di dalam arwah atuk ni, asbab Iman di sini sekarang. In this industry. Tentu nantilah Itu nanti. Okey, sekarang kita ni dulu. Boleh rasa dalam Q&A. Ada Q&A. Rasa dia macam gitu juga. Okey, kita start first kasih soalan dulu. Boleh kita start lanjut. Kita kasih a few dulu lah. Bismillah. 2-3 dulu. Kita kasih 2-3 dulu. Baru kita kasih sambung daripada story sikit. Kita baru kasih lagi satu segmen kita. Sebelum apa, ingat kita punya sponsor Health Velas Love dengan Nur Iman. Nur Iman pula. Al-Iman Muslim. Al-Iman Funeral Services. Second company Nur Iman. Mana tahu, InsyaAllah. Rezeki macam mana. Allah. Jadi kalau anda perlukan khidmatan perkhidmatan daripada Iman, kontak dekat situ, email dekat situ, apa-apa. Tak Iman silap. dah ni Iman Iman dah letak. Tak silap yang apa, menjaga haiwan seperti betul. Kucing, anjing mungkin lah. Seperti kucing ke apa, Iman pembuat dia punya cat burial. Cat burial. Yes. So, ada banyak perkhidmatan yang Iman bikin. Korang boleh tengok dekat dia punya katalog yang kita upload lah nanti, guys. Okay. So another one, Helvelas Love. Kalau korang nak. Helvelas Love ni apa ni? Okay, actually dia sponsor. Dia sponsor Masya Allah. dalam ni kita punya podcast ni lah. Jadi apa Helvelas Love ni, she's a bakery lah actually. So dia buat pastry ya. So korang boleh tengok dekat IG lah. Kita akan letak kat situ. Sebab kita ada order actually dia cuma dia belum kasih lagi. Kita ada order untuk kita buat apa nama dia tu? Cemilan. Alah, tak ada jadi. Ada cerita. Sambil-sambil kasih feedback, tapi dia tak bikin. Dia dah cakap kita dah promise. Ada promise. Promise nama dia boleh lah, insyaAllah. Baru nak macam ni Sedap sikit. Tak apa, next time kita kasih Jom kita proceed dengan dia. Soalan yang pertama daripada kawan-kawan aku. Kawan Apa kriteria untuk jadi seorang pengurus jenazah? Masya Allah. Salah satu kriteria adalah salah satunya adalah amal ibadah kita. Amal ibadah kita nak jaga. Amal ibadah kita, agama kita nak kena ada asas dalam sini. Pasal apa kita menguruskan jenazah? Kita mendoakan atas jenazah, kita memberi panduan kepada masyarakat
untuk macam mana tertib untuk solat jenazah, menziarah jenazah. Jenazah ni boleh letak arah kiblat ke, letak mana ke, macam-macam ada. Jadi untuk imam kriteria tu tidak ada, not that specific. Oh, tak spesifik lah. Ada juga yang orang like my staff. Okay. My staff ni nama dia Farhan. Okay. Dia seorang yang maksud saya ni dia sekolah. Okay. Dan juga dia berminat untuk menguruskan jenazah. Willingly want to learn. Dia belajar. Jadi untuk saya tak boleh tolak dia. Betul. Because dia nak belajar. And I have to accept it. Jadi dia dah belajar macam mana nak mandikan jenazah, kafankan jenazah. Jadi ini adalah kriteria saya punya judgement lah. Macam I don't think we need degree ke apa lah in this line. Tak perlu pun. Pasal apa? Asalkan you tahu asas agama you tahu apa yang you nak kena buat, dan what is the rukun or fardu kifayah that you nak kena buat, good. Tak perlu pun jadi dalam urusan jenazah ni, kita tak perlu pun nak digelarkan sebagai ustaz. Pasal ini adalah khidmatan untuk masyarakat. Faham. So kira-kira kita nak ada itu title salah. Kita jadi seorang pengurus jenazah ni, kita tak perlu ada tu title sebagai ustaz ke apa. Tak payah pun. Macam imam bukan ustaz. Tapi orang tetap bagi imam ustaz. Kerana apa? Because dalam pandangan mata orang ni, dia ni uruskan jenazah, dia ustaz. Tapi macam ada orang, saya belum start lagi. Tapi betul. Saya tengok orang lain pun ada pun saya anggap ni mesti ustaz. Itu sangkaan masyarakat. Pasal apa? Urusan jenazah ni tempat yang baik. Berkhidmatan untuk masyarakat. Tapi kadang-kadang kita bukan ustaz. Tapi dalam pandangan masyarakat macam dia ni tahu apa nak buat. Macam you tak cock up tau. You tahu from A to Z, you handle everything. So pandangan orang, dia ni mesti dah tahu apa dia bikin. The confidence of to give to your customer is very important. Very important tu. Tapi Iman as a pengurus jenazah ni, Iman punya pandangan kalau nampak macam orang muda-muda macam kita like dia interested lah, dia betul-betul nak belajar. Iman punya pandangan untuk orang macam mana? Okay lah. Macam Iman cakap, staff Iman muda juga. Jadi untuk Iman, takkan aku nak cakap lagi more welcome lah kira, lagi more welcome lah. Pasal apa? Dalam urusan jenazah ni, it's better to get that knowledge of fardu kifayah. Jadi kalau sekiranya apa-apa terjadi dekat rumah dan jadi pada keluarga kita ada kematian, kita tak buntu. Jadi kita tahu apa nak buat. Okey, jangan panik. Jenazah dah meninggal. What's the next step? What's next lah kira. Jadi we equip ourselves with fardu kifayah. Asas. Tu untuk Iman lah. Untuk Iman tak ada lah. Okey je Okey, itu yang pertama Mat. Itu yang pertama. Itu pertama Nampaknya macam 20 soalan. Actually kita cuba kita ada banyak betul-betul lah. Okey, yang kedua kasih dulu. You want give your one first? I give my one. I scared this one link with the Ato. So the one I think last. Okay, so apa perasaan Iman bila baru one to one dengan jenazah? Imam punya first kali experience. Banyak orang tanya. Ini I think about 5 people asking me the same question. Masya Allah. My first time that point of time, Iman dapat call dari Ustaz Iman, arwah Ustaz Syafi'i. Dia cakap, Iman, awak siap-siap sekarang jumpa saya dekat Masjid Besar Rahman. Baik Ustaz, saya tak akan tanya kenapa, ada apa. Tak ada ya. Tak payah, sebagai anak murid kita taat pada guru. Go. Okey, saya ada satu soalan Iman. Bila Iman belajar tu, Iman tak macam ada full time kat luar ke? Ada. Iman masih kerja dengan ambulance line, SCDF. So waktu Iman off, Iman akan text dia, this date saya off. Jadi sekiranya ada pengurus, ada jenazah untuk diuruskan, Ustaz boleh panggil saya. Sebenarnya bila Ustaz tu, Ustaz Iman tu call bila Iman tengah off day lah. Off day. Jadi saya siap. Then straight away I pergi Masjid Besar Rahman. Because I stay with my nenek, Boon-Lay. Oh, nearby. So I meet Ustaz dekat Masjid Besar Rahman. Sekali betul-betul Iman dah sampai, Ustaz sampai. Iman, ni hari kita nak uruskan jenazah yang tak ada keluarga. Ustaz, macam mana tu Ustaz tak ada keluarga?
Rasa tau. Rasa tau. Betul. Jadi untuk imam macam Ini imam yang first ni. first case. Terus kena macam gini Kena macam ni. Okay. Jenazah ni tak ada keluarga Iman. Tak ada waris. tak ada waris. Tak ada. Dia meninggal dekat nursing home. I'm not gonna say apa nursing home lah. Okay. Atas PPDA kan. Jadi okey Ustaz, habis macam mana? Saya nak awak uruskan. Saya nyari tak sihat. Kau cakap Tapi masa tu Iman dah quite you know what to do already lah. tak. Okey, dia macam gini. Kalau kita berduaan, kita tak nak buat apa. Pasal kalau Iman, Azri, contoh Azri buat tu, Iman tahu what's the next step. Ya. Pasal kita tag team. Sekarang ni aku seorang ni. Tapi salah ke betul tak tahu ni. Jadi Ustaz Iman cakap, awak ambil kain ni, pergi potong, pergi siapkan. Sekejap lagi jenazah sampai. Cakap Ustaz, saya seorang ni Ustaz, saya tak confident ni. Tak ada. Awak nak jadi tukang mandi kan? Tukang mandi ni bukan untuk ambil glamour tau. Dia cakap dengan saya macam itu. Dekat masjid, wallah. Dia cakap, jadi tukang mandi bukan ambil glamour. Bukan ada status. Betul. Awak nak kena buat. Saya ni tak sihat, dia kata. Tapi saya tahu dia sihat. Cuba mungkin dia nak uji saya. Betul. Sekali jenazah dah sampai, driver pula tag team dengan Ustaz. Alamak. Pergi minum teh dekat kafe Pusaraman tu. Alamak. Jadi saya seorang dengan jenazah tu. Okay, what is the first step? Yes. First step, saya on aircon dulu. On aircon. Okay. That's important thing. Important lah, panas. Betul. Jadi bila second step semua saya dah tahu buat. Okay. Sekali tiba-tiba saya dah jam dekat satu tempat. Okay. Boleh ke kongsi which part? Boleh. Okay. Selepas istinja tu, Okay. saya dah jam. Kenapa? Saya tengah fikir, ini nak mandi dulu ke ambil wuduk dulu? Ke macam mana? Sebenarnya saya tak tahu. Pasal saya jam. At that point lah. At that point of time, aku jam. Aku tengah pegang pipe. Aku tengah tengok diri aku. Okay. Aku tengah record. Tapi air tengah berjalan ni. Ya, sebelum bersambung. Kalau kita tersalah bila kita membuat mandikan jenazah ni, ada apa hukum? Itulah aku bertanya dengan diri aku juga. Okay. Jadi sebelum aku buat benda salah, aku nak dapat kau tak? Aku off pipe. Aku letak pipe tu, aku keluar pintu, aku pergi cari Ustaz kat kafe. Keluar. Can you imagine? Saya dengan apron, dengan glove, dengan ni, saya pergi dekat kafe. Ustaz! Saya lupa benda. Habis Ustaz, Astaghfirullahalazim Iman, kenapa? Ustaz, sekejap je Ustaz. Ini atau ini dulu? Dia cakap saya apa tau? Awak rasa? Dia tanya saya balik. Saya rasa apa boleh Ustaz? Macam main, dia rasa kat dalam ni Ustaz. Habis yang saya jawab selama ni, awak buat apa? Manja sangat kan? Pasal ada saya kan? Hari tak ada saya. Nasib baik saya duduk sini kalau saya tak datang. Jadi at that point of time, saya ada teringat. Baru teringat. Ada banyak asbab dia dalam sunnah untuk mengurus jenazah. Salah satu istinja is the most important thing. Untuk dibersihkan di bahagian kemaluan jenazah. That's the most important thing. Tapi kebanyakan ada banyak kefahaman. Selepas diistinjakan jenazah tu, dia akan straight away mandi. Maksudnya bilas dengan sabun. Ada orang ambil wuduk. Something like that. So it doesn't matter. Ambil wuduk atau tidak ambil wuduk, tidak. Maksudnya tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Jadi the point of time, saya dah masuk bilik, dah habis semua. Sekali Ustaz ambil saya duduk tepi. Okay Iman, sekarang awak bilang saya, macam mana awak rasa? Ustaz, tak boleh Ustaz. Tak ada awak, saya tak boleh. Okay. Jadi Ustaz cakap, takkan saya nak berbuntut awak 24 jam? 24 jam Ya tak, ya. Takkan saya nak berbuntut awak 24 jam, betul? Saya cakap, baiklah. Ustaz cakap dengan saya, Iman, nak jadi pengurus jenazah, you nak kena tertib dengan apa yang lakukan. You dah tahu what you want to do. But not all jenazah are the same case. Different cases. That's why. Okay, so next. Boleh kan back camera kita? Lampu ni bermain. Bermain. Padahal cocok Okay ke? Semua okay Dia okay
Okay, no problem. Okay, Man. Teruskan dengan ni. Okay. Itu baru second question tau. Masya Aku Allah. main last question. Macam dia tak ada benda mancing Kalau benda mancing sebab tu kembali ke Velas Tapi- awak tengok ni Iman Funeral Services pun minta. Tapi sebetul-betulnya kan, kalau Hans Velas Love bawa dia punya specialty tu kan, macam last episode kita bikin last episode awak buat kan? kita Kita bikin buat dekat kat- Kubur Kasim. Oh. Itu Saya Iman, tengok. I really watch Ya, on ya. YouTube. Iman itu kalau ada makan pun kita tak makan lah actually. Yalah, betul. Itu dah dengar macam-macam lah Iman. Tapi memang sebelum kita tu lupa kita berkohos lagi satu dia bekerja hari ni. So dia tak dapat. Busy. Yang orang yang tengah ni. Cupi. Dia pun Yang penakut. dah tak payah cakap. Iman Dia betul. kalau ada dia wobble sekarang. Kalau ada dia nak wobble dia kan. Minta maaf, Cupi. So dia kurang dia tak free sikit tadi. So kita teruskan tetap. Macam mana tetap teruskan. Okay. Yang ketiga. Ketiga okay, mari kita main ini minimo sikit lah Okay, go. Masa dia macam banyak, so nak kena pilih je. Okay, ini disclaimer sikit. Okay, tak tahu whether kalau salah ke tidak ke, pasal ni orang tanya, kita just Jawab. Okay. amanahkan Selagi je. saya boleh jawab, saya jawab. Betul, kalau tak boleh kita straight cakap tak boleh. Okay. Ini tentang mandikan orang pakai mandikan orang yang pakai atau bela susuk macam ni. Ada tak? Allah. Kau nak tanya Iman ni? Saya tak boleh jawab ni soalan. Kerana ni adalah keaiban jenazah. Okay, faham? Tapi so far saya menguruskan semua jenazah, alhamdulillah Allah Taala memudahkan. Tak ada macam air counter macam mandi tu jarum keluar ni semua tak ada. Tak ada, semua tak ada. Tapi bila Iman tu orang cakap ni jenazah ni pakai ni kiri. Pernah tak ada, tempat tak ada Pasal bila kalau dah masuk ke dalam tempat ruang mandi tu, semua akan keep quiet. Oh, faham. Because air kan lagi. Betul. Iman tak suka berbual waktu mandi. Okay. So, kalau macam gitu, okay, kita intervene sikit belok lagi. Belok lagi. Just, kira susun ni ada ke tidak? Ini ada ke tidak? bukan tahap my knowledge. Understand. Tapi pendapat you. Pendapat Iman lah. Pendapat Iman ada benda. Ada. Kira wujud lah. Wujud. Pasal apa? Ia berlaku kepada kawan Iman. Kawan punya kawan. Ini pun story seram juga. Sorry, seram Tapi Iman tak tahu kisah apa. Okay. Tapi dia meminta nasihat macam mana nak menghilangkan susuk. Dan sebaiknya Iman cakap adalah jumpa pada pakar-pakar ruqyah lah. Ruqyah lah. Jangan pergi bomo pula. Awak dah susuk tu, awak pergi tempat tu, dia cakap nak extend lagi ke apa? Jadi untuk Iman tambah ke? Bisa. Astagfirullah. Bisa. Jadi untuk Iman benda-benda yang kurafat, yang benda-benda yang tak bagus ni jangan buat. Betul. Kalau boleh elakkan lah guys. Elakkan. Kerana Allah telah jadikan manusia sangat sempurna. Sempurna dengan simple. Exactly. Cakap suku sifat. Betul. Jadi kalau you nak cantikkan lagi muka you tu, kalau Bedak cukup lah. bedak cukup lah. Macam cerita Piramli dulu. Betul. Dia Nampak test dia lagi lampu ni dia main ni. Dia ada Dia test gangguan lagi. Dia teknikal test guys. lagi Kalau yang previous episode pula dia main dengan kamera kita. Sampai vibrate. Dia macam hilang-hilang sikit lah. Mungkin kehadiran Iman ni lebih ni lah Ada cat, Dari ada cat. mengurusnya. betul. Jadi guys, Betul. bila ada Betul. band yang kerana yang Aliman Services. Backdrop. Yes, this is our backdrop lah. Ini idea dari Iman juga guys. Okay, so yeah. Man, next question. Boleh eh? Next question lah. Yeah, my question lah. Betul, Okay. go. Iman, Boleh. Silakan. I think this question will buat Iman story yang tu. Apa yang buat Iman termasuk ataupun berkecimpung Dalam bidang dalam bidang mengurus jenazah? InsyaAllah. Ini nak cerita ni 2 jam ni. Betul. Pendek kan Iman? Tapi sebab ini permintaan orang. Sebab dan orang lain cerita. Ada orang
saya dengar cerita lah, orang cakap dia jadi pengurusan sebab sejak dia nampak orang ni dia membantu, dia tak suka. Ada orang sejak accident lah, tiba-tiba dia rasa macam nak ubah, dia terus dia ada macam-macam point of view lah macam lah. Jadi kerana Iman seorang yang kita kenal, yang kita kenal sangat, apa yang buat Iman berkecimpung dalam bidang? Baiklah. Cerita dia actually quite emotional. Betul Iman lah. Sebelum Iman masuk dalam bidang urusan jenazah ni, Iman dulu kerja as paramedic. As you all know, you kenal. Yeah. Jadi at that point of time, arwah Tok Iman ni dia ada sakit. Kaki, dua-dua kaki dia macam water retention. Dia macam bengkak besar. Jadi that point of time dia dekat rumah. So Tok Iman ni dia susah nak pergi hospital ni orang. Mungkin orang lama macam itu lah. Arwah Tok Iman meninggal at age of 104. Yes. Tok Iman tak makan ayam, tak makan daging, makan udang dengan ikan saja. Udang dan ikan saja. Okey. Tak makan benda-benda ni. He's not into Asian foods. Macam kita beli burger semua. Tak makan Dia tak akan sentuh pun. Macam vegan but not that vegan. Jadi Nenek Iman selalu sediakan makan either masak ikan celok, asam pedas, atau ikan sangar, ikan bakar, whatever. Semua favourite. Asalkan bukan ayam dan daging. Yes. Pasal dulu kita hidup sederhana. Nak makan ayam ni mahal. Betul. Iman umur Iman? Iman 4. 4. Dia 4 ni dengan nenek lah? Yes. Iman yang nombor berapa? First. Pertama. Pertama. Jadi bila Iman kat rumah tu, waktu tu Iman ke my second day off. Tu nak cakap, Atuk, ini dengan pergi hospital pasal Iman takut Atuk ada mild heart attack. Pasal apa? Dalam water retention ni takut banyak benda terjadi. Betul. At this age, I will not take things lightly because Iman takut anything could happen. Jadi Iman cakap, Iman pujuk lah. Iman ada Makcik Iman semua, all my family is there, pujuk. Sekali dia nampak ambulans sampai kan, dia agresif lah. Dia cakap aku tak nak pergi. Kalau aku pergi, kau tengok apa kau aku pukul ni. Dia cakap Iman ke? Jadi untuk Iman memang dia tak nak pergi ada sebab. Tapi bila kita pujuk and dia cakap boleh dia pergi, tapi dia tak nak duduk stretcher. Dia nak jalan. Tapi pada masa tu dia boleh jalan? Tak boleh. So the point of time kita tetap pujuk dia lah. So Iman cakap, okay Tok, I got a deal for you. You pergi hospital, I buy for you 1 packet udang garam. Kira umpan lah ni. Umpan lah. Jadi Tok Iman cakap, kapal betul kau ni. Pak Lora ni. Orang mana? Iman dengan Iman berasal orang Boyan. Jadi Atuk, Nenek Iman semua orang Boyan. Okay. Tapi Iman tak faham. Dia macam rapping. Jadi the point of time dah pujuk, semua dah pergi hospital, etc. Doktor dah check blood test, dah x-ray, whatever thing. Doktor cakap, your grandfather had mild heart attack due to the water retention. So Iman cakap, so what is the risk? We have to admit your grandfather for further check. So my grandfather was admitted to an intensive care unit. ICU. And with a lot of wire, ECG wire. Pasal nak tengok. Takut heart attack dia datang, tapi Atuk Iman tak perasan. Dia kuat. Because dulu bila time arwah Atuk Iman masih muda, dia pergi hutan tau. Ambil ubi, yes, all that thing. Bawa balik nanti nenek masak lah. Ubi ke apalah whatever kan. Orang lama-lama. Orang lama ni. Kampung lah. Orang kampung. Jadi doktor cakap, we have to admit your grandfather, kita nak lebih lanjut check. So Iman pula, okay, I go with the plan, everything. Sekali the next day, Iman kerja AF shift. Doktor, my makcik call, Man, Atuk
a bit critical, tapi still cautious. Iman cakap, critical tapi still cautious. Macam mana boleh? Tu Iman minta off half day, Iman pergi hospital. Iman tengok atuk Imannya heart rate was at the low range. Was really bad. BP pun starts to drop. Blood pressure starts to drop. So doktor cakap, you better call your family. Just be prepared. Anything can happen. Aku trip lah. Mengamuk. Betul apa? Pasal Iman dari kecil dibesar oleh nenek dan atuk. Atuk suka manjakan Iman. Arwah atuk. Jadi Iman yang pertama exactly. Wah, ya. Jadi untuk Iman aku trip lah. Trip betul tak? Betul. Lepas time masih panas lagi darah kan. Jadi aku cakap wow, doctor, you better be careful of what you say. No. I'm saying the facts. Sekali biasalah bertekak je semua kan. Sekali the next day, the third day, the swollen was okay. Cuba bab my atuknya heart was not that okay lah. So kita cakap, aku nak bawa atuk aku balik. Aku tak nak simpan dekat hospital. Because my atuk cakap, Iman, atuk nak balik. Orang lama kau cakap gitu kan. Kita nak kena, dia ada dua maksud tau. Dia balik rumah atau dia balik. Betul. Ke situ. Dia memang cakap atuk tak boleh balik dulu, doktor nak check. But at that point of time, nurse starts to tie my grandfather on the bed. But why? Because he tends to get aggressive. Orang dia tua kuat sih. So at that point of time, Iman dah bingit lah. Iman cakap, kau tak perlu ikat. Kita ada cucu dia, ada anak-anak untuk jaga. But atuk keep saying lah yang dia nak balik. Cakap, Man, atuk nak balik. Kalau kau sayang atuk, kau bawa atuk balik. Jadi untuk Iman macam, I'm very emotional at that point of time. So I will go to the extent. Kalau aku rasa aku nak kena sign any waiver form to indicate that it's a risk for me to bring back, I will bring back. So I get the arrange to bring back my atuk. After I discuss with my makcik everything, or get a hospital bill lah, macam-macam lah prosedur kan. Atuk dah kat rumah. Sekali doktor cakap, your grandfather has less than a week or 2 week. Just be prepared. So aku pun tak nak think negatif lah. So aku just think positif lah kan. Kerana that point of time, Iman jahil. Wallah, that point of time, darah panas. Iman jahil. Iman solat pun tidak. Macam-macam lah waktu jahil tu. Biasalah benda-benda yang kita lakukan kan. So that point of time, Iman cakap lah, ini semua keputusan Allah. At that point of time, sekolah makcik cakap, Iman sabar Iman apa-apa terjadi, kita nak kena sabar, redha. Suddenly on the my third day atuk dekat rumah. Iman nak keluar pergi kerja ni. Pagi pukul 5:30 am. Iman nak pergi kerja. Atuk, Iman pergi kerja. Yelah, sayang cucu atuk ni. Betul. Iman cakap, kenapa atuk cek macam ni Atuk okey? Aku cek BP. Semua cek, Malaysia okey. BP still ada low side. Oxygen still ada low side. Everything lah dah pakai oxygen semua. Tu atuk cakap, tak apa, pergi kerja. Nanti kan boleh balik jumpa atuk lagi. Iman pun pula fikir macam, tak fikir apa-apa lah. Because that point of time, I still believe that atuk aku still okay. Aku tak fikir negatif tau. So aku go to work. Sorry macam cerita macam panjang sangat guys. Tak apa, kita dah into. Yang penting kita nak tahu apa yang punca Iman. Jadi kita faham. It's okay. Emotional semua boleh layan sempoi. Jadi Iman dah sampai dekat kerja tu, badan kat kerja, otak kat rumah. Tak tahu mana lah. Kita tak tahu mana lah. Betul. Jadi mungkin not only me alami this thing. Mungkin there's viewers and every one of you alami this thing. Orang yang kita sayang. So macam even my medic, you okay not? Ya okay. Ya okay. Tapi otak tak dekat kerja. Sekali betul-betul I receive a call. Betul-betul dah asal dalam pukul 4 petang. Lagi berapa jam dah balik ni? Tu lah
Makcik Man call, Man, so cakap dia, if you want to tell me something, I'm not keen to hear. Iman, Atuk dah tak ada. Betul Iman cakap dengan Makcik Man, jangan bidik lah. Si ungkal lagi masa tak boleh take it lagi lah. Ungkal kerana dari kecil Iman duduk dengan dia. Macam apa ni, instill in disbelief lah benda ni. Disbelief, correct. So kalau nak check macam to the point of time to accept the fact, it's very hard. Ya. Lagipun Atuk Iman ni membesarkan Iman sebagai figura seorang ayah tau. Ya, betul. Kan dia nampak Iman membesar. Serius. And dulu bila time Atuk Iman ada motor, Iman bukan duduk belakang, duduk kat atas tank now. Serius. Iman kecil badan besar ke tak dia sebenarnya? Kecil. Okay. Sekarang dia dah besar ya. Makin besar dia makin besar lah. Jadi bila terus Iman nak balik, sikit Imannya bos cakap, you go back now. Sekali dia cakap, satu driver, you send him back on the siren all the way. Literally on siren sampai balik rumah. Sekali Iman tengok semua orang nangis. Sekali betul-betul Iman masuk tu, I have no words to say. Iman tengok Atuk pun dah cari tutup semua. Iman buka semua. Iman cakap, cuba Iman just cakap lah, Atuk kata nak tunggu Iman balik. So that thing really touch me lah. Macam, what is it that he's trying to reach to me? Pasal tadi it happened the whole entire day. Dari pagi tu sampai ke petang tu, dia bila dia cakap macam itu, Iman dekat kerja macam do not have that peace of mind. Kenapa Kenapa Atuk Iman cakap macam ini? Padahal Atuk Iman ni orang dia garang, tak pernah lembut. Garang. Dia Atuk Iman pun garang guys. Kalau kau nak tahu Iman betul-betul, tinggal marah, jangan kacau. Iman ni aku pernah nampak dia marah. Dia marah tapi dia sayang. Dia marah pun untuk kebaikan. Memang aku dah nampak Imannya marah, Imannya lembut, Iman bersayang. Mungkin kalau ada staff Iman bagus. Boleh tanya dia, bos awak marah macam mana? Apa kena? Marah tetap marah. Kerja marah tetap marah, tapi after that it ends there. Jadi after that, yalah, sebagai manusia kita pun nak terima kenyataan. The point of time Iman flat dengan baju kerja semua, duduk kat bawah di lantai. My saudara yang uruskan semua. Sekali besok pagi, yang uruskan adalah kawan Iman juga, Hafiz, Ustaz Hafiz, dari urusan jenazah Nur Jannah dia uruskan. Isi mah. Shout out urusan jenazah Nur Jannah. Nur Jannah, Hafiz yang uruskan. Jadi the next day tu Iman literally diri kat tempat mandi bahagian kepala Atuk ni. Iman tengok dia dah uruskan semua dalam mandi. Because that point of time I do not know anything. Dia cakap, okay, nanti kalau saya miringkan awak gini. So that point of time Iman cakap asal orang lain yang uruskan, aku boleh uruskan apa? Aku cucu dia apa? Iman ada adik Iman ni semua. Iman boleh mandikan apa? Tak perlu orang luar. Ni atuk aku. Something like that. Dalam hati aku. That mind Tapi aku tetap tengah macam blank, tahu tak? Macam tak boleh buat apa-apa. Macam no knowledge. Jam. No knowledge. Jadi after that, after dah kebumikan semua, everything dah habis, dah selesai urusan jenazahnya, dah balik, dan Iman dah sampai rumah, Iman dah tenangkan fikiran ni semua. It takes time. Seminggu depan Iman tengah scroll Facebook, sekali Iman nampak Hafiz ni post kat Facebook khusus pengurusan jenazah. Iman terus sign up. Take the opportunity sign up. Jadi turning point tu guys, bila apa yang Iman ceritakan pada aku is quite deep sebab aku baru-baru ni atuk aku baru meninggal. Dari Iman, aku tengok Iman uruskan semua. Dia memang tersentak dalam hati aku, aku memang apa Iman cakap betul. Kita boleh uruskan atuk kita sendiri. Cuma kita tak boleh. I'm not trying to push on Iman, but what you say is true. Macam aku kaki atuk aku ni, aku tengok
aku can do this I mean bukan nak cakap kita tak payah ambil pengurus jenazah untuk uruskan lah. Like family members ni. Why not aku uruskan mandi. Kalau nak uruskan lagi kita boleh panggil yang agency company lah. Macam bila mandikan apa Iman cakap betul. So pada aku guys, kalau apa korang rasa apa Iman cakap betul tu, korang should, pada aku betul lah, korang should spend some time. Aku pun akan tak lama lagi akan sign up for this urusan jenazah lah, insyaAllah. Tak payah sign up lah. Dia terdekat OJT terus lah. OJT terus Ni terus masa 5 minit 5 minit nanti lah dia. Itu nanti eksklusif konten lah. So itu turning point Iman lah Kita minta maaf lah tak apa. Kalau tersentuh hati ke minta maaf. Itu sebab banyak orang tanya Iman, kenapa Iman dalam bidang ni? Sebab tu kita kena Iman lama tau. Semua bila lepas ni tiba-tiba Iman dah buat Exactly. Iman ni betul Iman yang bikin ni. Betul. I know Iman quite long. Iman I know lama. Cuma tak expect you will terus tulis So I'm proud of you Iman. InsyaAllah. Ini semua adalah kegerakan Allah lah actually. Jadi at the point of time bila everything dah ambil kursus ni semua, then that's when I go practical. I OJT myself lah. Until today lah, alhamdulillah. But bab kata orang, there will be something that hit you hard. They will turn over lah. Turning point lah actually. Tapi serius guys, korang nak tahu benda tak? Apa dia? Aku kena Iman tahun ni jugalah, sebenarnya tahun ni for the first 2 months gitu, aku actually tak tahu occupation dia apa. Serius lah? Like aku thought macam dia macam medic ke, macam like ada normal ada je lah. Tapi bila info member lah, kata Iman kerja apa? Aku cakap apa, kerja apa? Dia macam ni dia kata dia pengurus jenazah. Aku Iman. Aku know Iman as a good person. Well. Sebab kita tak expect he's on this line lah. Very fun person. Kau takkan expect like he is actually pengurusan jenazah. Tapi kata Iman, tahulah Iman pakai sana. So ni ada Aliman Services lah guys. Mana aku dan Hazrik, kita doakan semoga Iman maju lagi. Amin. Dalam masa depan sukses. Kita akan viewers akan support Iman insyaAllah. Kira-kira this episode ada a bit emotional touching. Yes. Actually aku nak lebih touching. I know you can. Aku tak tahu aku takut aku pun tak boleh tahan. Sebab aku nanti ni episod tinggal nangis-nangis je. Seram tak ada, apa tak ada, tapi nangis yang keluar daripada aku. Ini betul main special edition. Betul. Because Iman tak actually Iman that when you all contact me, right, you cakap you nak try to interview me everything, Iman tak fikir apa-apa pun. But I'm really prepared that this all question will be addressed. But kita on our side, we are very macam bersyukur sangat Iman agree to this tau. You know how big you are for our podcast at that point. For me, Iman, we have to do Iman. We have to do. Iman cakap okay, kita macam bila ni. Lagi Iman is our first guest. Our first guest. Kita kan untuk interview Iman. Iman pun sanggup turun sampai tunggu kita 2 orang. Betul guys, kita lambat tadi Iman tunggu kita kat sini dengan dia punya staff 2 orang saja guys. Dan nak masuk 1 jam tu kita minta maaf Man. Tak apa. Back. Ada benda halangan ni, ada hikmah dia. So far aku tahu viewers korang semua banyak soalan nak tanya dia, tapi buat masa sekarang ini je yang kita boleh kasih dulu siang korang lah. Jangan lupa guys, follow Hikman ada kat situ. Aliman jangan lupa like, share, subscribe, follow. Itu very important. Itu important tau. Dari tadi aku pun lupa tadi. Tapi ingat, ting follow. Okay guys, sebelum kita akhiri segmen ni, kita punya guest untuk kita akhiri guest kita hari ni, Man, last meal cerita seram Man yang you pernah lalui. Last sebelum kita akhiri kita punya episod kali ni, kita nak dengar daripada pengurus jenazah kita, Aliman. Apa? Tak kira lah masa tengah urus jenazah ke, luar daripada jenazah ke, apa-apa. Scary encounter. Yes. At any point of time. Kita berada di pusara abadi. Betul. Okay. Kalau dah mula ke?
Nak mula ni. Nak mula? Okey. Dia nak terus masuk ni. Okey, boleh Terus mula rumah awak. Guys, kita berada di Pusara Abadi. Jadi. Itu kalau cupi dia dah. Cupi tu lah ni. Okey. Apa dia? Apa dia? Kita faham. Jadi tempat Pusara Abadi ni paling lama. Banyak kubur-kubur lama. Blok 9 lah, blok 10 lah, blok 12 lah, everything. So kalau korang tahu that kita masuk Pusara Abadi ni dari depan kan? Kan sekarang that's due to the main road, new road. Kita masuk by the new 2 lane, right? Sekarang dulu kan semua masuk dari depan kan? Betul. Bila kita masuk dulu on the right side ada apa? Surau. Betul. Tempat mandi jenazah. Okay. Paling lama. Yes, correct. Aku kena kat situ. Oi, kenapa ni? Ni Iman dah kerja sebagai urus jenazah ke belum? Dah. Okey. Aku dah kena. Dekat dalam Bilik mandi tu. Iman tengah uruskan ni. Betul. Tak, bila Iman cakap gini, aku boleh rasa tau. Sama lah. Sebab apa tau? Aku pernah pergi adventure. Sama juga area situ. Encounter. Ini bukan pasal adventure Serik. Ini waktu siang aku kena. Siang? Waktu siang. Tengah uruskan jenazah. Alamak, Okey, teruskan. Go lah. Kena. Okay, that point of time Iman that point of time it was nearly evening lah. Okay. That was my second jenazah. So the first jenazah dah settle ni semua. Sekali I already activate the team to ambil jenazah. Sekali my staff call, bos, ini jenazah decompose. Decompose kita macam mana? Okay, decompose ni kebanyakan decompose cases ni sebab kerana arwah ni tinggal seorang. Oh, okey. Decomposition. Yes, Decomposition. Okay, bukan saya nak mengaibkan jenazah, faham. Tidak. Hanya mencerita asbab. Faham. Decomposition. Berapa hari? Saya rasa bau ni dalam seminggu lebih lah. Lama juga. Jadi seminggu lebih ni quite bad lah. Ya, kira kan maaf saya tanya, kira bau sebenarnya yang Iman Jangan cakap bau. So, kira isi-isi semua masih ada ke tak ada? Tak ada. Guys, aku hanya bertanya sebab aku Curious. Kita curious sebab Iman yang dah 7 tahun dia nampak macam-macam guys. Jadi tak salah pada aku untuk tanya lah. Jadi kulit-kulit kira isi-isi semua masih ada ke? Kan tinggal macam tulang. All turn to a black decomposition skin. Dah macam crime watch. Slimy thing. Ya betul lah Crime watch semua kira. Ya, correct. Tengok crime watch tak? Tengok tapi tak macam literally. But as for me, okay, because previously I'm a medical trained. Ya. So it's okay. For me tak ada apa-apa. Ni benda rare. I think medical you nampak orang terjun lah, accident. Tu dah. Okay. So jadi untuk Iman macam okay lah, normal lah. Okay. Sekali bila dah sampai tu, saya cakap masuk dalam bilik, bau, the smell has already touched to my nose. I cakap ini more than 1 week. I tahu ni. Tahulah ya lah. Because you know. Yes. Yeah, you are. Okay. And then so bila dah masuk tempat bilik jenazah ni dia very lama tau. Tempat mandi tu stainless steel tu macam really lama gila. dah sana paling lama. Paling lama. So dia didn't change jadi perkakas kat situ lah. Tak ada. Jadi bila jenazah tu dah diletakkan di tempat mandi, saya cakap tanya waris, ada sesuatu tolong? Tak apa Ustaz, awak uruskan. Tak ada satu pun tu. Waris ada tapi tak ada nak bantu. Inilah adalah salah satu kenapa. Kerana apa, kadang-kadang waris ni they cannot stand the smell. Understand. The smell is really spike. Betul. Very spike. It's a dead rat. Bau bangkai tikus yang seminggu punya. Faham. Jadi untuk Iman macam normal lah. Dah lah you pintu. Okay. Iman tutup pintu semua. So you alone. I alone. Okay. So my staff pun paitau. Alamak. Pasal tak tahan juga. It's not about takut, it's about the smell. So untuk me, bila I dah tahu kes macam gini, I will not wear my shirt, I will wear apron. I buka my baju, I letak dalam van. Pasal dia melekat Dia akan melekat. Melekat tak ada melekat. Melekit memang dah lekut lah ni. Pasal dia panas. Melekat tak ada melekat. Melekah. Jadi that point of time Iman dah buka keranda semua, dah buka jenazah ni semua. Iman buka, bismillah. The condition is quite bad. And my prediction is correct. It's more than 1 week. Yeah. Sekali bila Iman jadi dalam keadaan jenazah gini, macam mana kita mandikan jenazah? Macam mana? Jadi
takkan kita nak mandi macam jenazah yang biasa kan? Tidak. Tak boleh Jadi tidak, pasal apa kita akan worsen the conditions of the body. Faham. Exactly. Kau jangan tuang Dettol pula. Tak boleh. Jadi kita akan ambil seringkasnya adalah tayamum. Tayamum ni adalah seperti macam dia macam debu tu. Ya, debu kan? The sand. Tapi where do you get that? Oh, we have. So, dalam van ni we are all equipped with that thing. Because kita tak tahu panggilan jenazah tu macam mana. Faham. Jadi anything. Can be anything. Betul, faham. Can be anything. Jadi bila saya dah buat semua, Kira kan daripada atas sampai ke bawah tayamum je. yes, correct. Okay. So bila I dah nak start ni, sekali I dengar orang datang pintu orang. Kat mana? Pintu. Pintu. Okay. Untuk aku punya orang kalau aku dah lock tu pintu kan, kau ketuk macam mana pun aku tak akan buka. Okay. Pasal aib jenazah is the most important. Yeah, of course. I will not risk the aib of the jenazah just because tak open. Ya. Pasal cakap, aku cakap, siapa tu? Ketuk lagi. Siapa tu? Tak jawab. Tak jawab. Okay. Tak jawab. So aku buat bodoh lah kan. Aku takkan buka tu pintu punya. Kena aku pun tak buka. Tak buka. Sekali lampu main peranan Haji. Lampu atas. Dia sama juga gitu. Tak, dia macam Alamak. tempat tu kalau lampu mati Gelap. gelap. Walaupun siang hari lah Kalau dia bangun, siapa nak jawab? Dia bukan siapa nak jawab, siapa nak tolong. Aku dah seorang kat dalam situ. Lock. Jadi macam me being me lah. Tolong jangan kacau. Oh, you really... Aku just cakap macam ni. Tolong jangan kacau. Saya kat sini nak menguruskan jenazah je. Sekali datang lagi lah. Aku terus letak barang aku buka pintu kan. Marah je tu marah. Siapa yang ketuk ni? Sekali staff saya datang dari luar tu. Bos, kenapa? Awak ketuk pintu saya tanya siap rukuk kat luar. Siapa ketuk? Waris mana? Waris kat luar. Tahu aku cakap, siapa yang ketuk ni? Pasal that's the only room tau. Because bila kau masuk, on the left is the only room. Kau tak akan pergi mana-mana lagi. Pasal depan tempat surau. Sekali aku pergi tempat surau tu, aku tengok tak ada orang pun. Siapa yang ketuk ni? Siapa yang ketuk ni? Jadi tanya-tanya ke? Jadi tanya lah. So bila aku masuk balik dalam bilik tu, aku punya barang hilang. Kenapa? Ada sebuah barang aku hilang. Aku tahu aku dah letak tu benda kat situ. Aku dah tahu. Aku ada letak sebuah benda tu kat situ. And that literally the benda is not there. Because I need that thing. Gunting. Gunting Iman suka gunting. Gunting ni very important untuk kita. Kapas, potong. Exactly. Gunting ni aku tahu aku letak kat sini tau. Gunting ni tak ada kat atas ni. You know where is it? Mana? Gunting ni betul-betul kat bawah jenazah. Bawah jenazah. Bawahnya Dia baringkan lah. betul-betul dekat. Alamak. Jadi aku cakap la haula wala quwwata illa billah. Kenapa ni macam ni? Takkan aku nak letak gunting kat situ. Aku belum potong apa-apa pun. Aku tengah siap barang ni. Baru dah siap betul-betul aja. literally bawah jenazah. Sekali dah habis semua, dah kebumikan semua, sekali waris cakap, Ustaz, semua okey Ustaz? Okey. Sorry nak duduk macam santai. Santai kita sempoi bro. Tak nampak tadi lagi. Kita sempoi man. Okey, teruskan. Jadi waris tu cakap, arwah ni tak campur orang, tapi dia memang ubat-ubatkan orang lah. Jadi untuk aku macam, okay, stop there. Aibnya. That's why itu back to your question tentang susuk. Susuk, right? But ini aku tak cakap I didn't say susuk. Yeah, I understand. Kita tak tahu amal dia apa. Correct. Yes. It goes to that channel. Yes, goes to that channel. So untuk aku macam, aku report to my ustaz lah. Yalah, Ustaz, gini. Awak biar betul. Gunting tu kat bawah. Betul. Takkan awak letak? Saya tak letak, Ustaz.
Mana mungkin baru siap. Gunting tu aku baru letak atas itu. Bendanya belum pegang jenazah pun. Saya bila waris tu cakap macam memang ada ubat-ubat orang ni, tak fikir apa-apa lah. Sekali bila aku balik, dah habis dah wash up semua, dah wash up, saya dah tidur kan, aku bau benda yang sama dekat dalam bilik tu, literally after I keluar toilet. Sekejap. Bau jenazah yang... Yes. You mean the... Yes. Tak mungkin baju aku. Pasal apa kat dalam washing machine? Aku my standard of me, kalau I dah habis urusan jenazah, I terus buang dalam washing machine. Get it wash. After I buka pintu toilet, I keluar one step, terus bau dia. Oh, dia kilas lah. Yes. Dia kilas. I tak buat cerita. Ini betul. Terjadi. Bila bau tu dah sampai kan, tu I cakap, kau jangan ikut aku balik. Tempat kau bukan di sini lagi. Tu I just sedekahkan Fatihah untuk dia. So I do not know what's trying to reach. Tapi this thing happens to me. It happens. So this is one of the... Ambil jenazah waktu malam common. Okay. Kalau nak pergi ambil jenazah, keranda berbunyi pun ada. But I just tak macam Ui. Betul. Tak bergerak ke? Tak, jenazah tu keranda tu Tapi dalam jenazah tak ada. tak ada. Tak cancel lah tu ni. Cancel lah. Exclusive Betul. content. Bukan aku nak takut aku orang. Tapi like aku bukan nak cerita medik. It's like this thing happens to me. Mungkin aku overthink kot. But my person is small little thing I will react to it. Understand. Macam you know sekarang ni. Jadi macam tu aku macam untuk aku dah common lah. So till today, alhamdulillah, apa yang aku dengar ke apa jadi ke, aku just park tepi lah. I just get the job done lah. Yalah. Dah normal lah dengan dah normal lah. Alhamdulillah lah. That's for all lah. That's for all. Okay Man, kita just want to say thank you very much sebab sudi datang. InsyaAllah. Terima kasih kerana ni lah. Sudi kongsi apa-apa pengalaman Iman, apa yang kita tanya ke. Okay Man, sebelum kita akhiri kita episod ni, Iman ada pepatah sekata dua untuk ni. Tak kisahlah apa-apa, tak kisah dari segi nasihat ke, dari segi urusan jenazah ke, apa-apa lah Iman bentangkan. Ikhlas dari hati Iman lah. Ikhlas dari hati apa-apa, tak kisah apa-apa. Tidak semestinya orang remaja tidak boleh masuk dalam bidang urusan jenazah ni, boleh saja. Jadi bukannya setiap manusia ni ada kesilapannya. Everyone have their own flaws. Kata orang putih lah. Jadi tidak harus kita menghukum orang dalam pandangan mata. Tidak harusnya kita memfitnah orang. Kerana apa? Ini semua bukan kerja kita. Ini kerja Sang Pencipta. Jadi kita tak boleh menghukum orang. Kita tak boleh fitnah orang. Dia ni gini. Buat kerja macam gini. Dan untuk Iman macam untuk Iman, kau tak ada hak pun nak cakap macam itu. So untuk Iman macam, kita lagi baik kita diam. Kau tak ada benda baik nak cakap pasal orang lah semua. But overall, alhamdulillah, adalah sebelum Iman akhir ini, Iman nak pesan yang mana arwah guru Iman pesan. Jaga hati, hidup berkati, pasti syurga menanti. InsyaAllah. Ini benda yang Mas selalu pegang dalam mentaliti Iman. Sekali Man, Jaga hati. Editor nanti masukkan. Jaga hati. Lagi? Hidup berkati. Pasti syurga menanti. Pasti syurga menanti. Wow. InsyaAllah. Deep actually. Deep. As a different, as your own point of view, kau faham balik apa dia cakap. It's very deep. Very deep. Because I hold to this. But overall, alhamdulillah, thank you to both of you, Bro Sempoy, kerana mengundang Iman di sini, dan Iman doakan moga melancar lagi. InsyaAllah. Sokong kita Iman lagi. InsyaAllah. Sokong kita Iman. Sokong kita juga. Hati Iman PM tepi. Nak sponsor PM tepi. InsyaAllah. Jadi alhamdulillah, moga Allah berkatilah. Lagi pun nyari cerita dia seram. Cerita seram
tapi bermasuk dengan nasihat, dengan Betul, amal. Betul. Actually memang niat kita nak macam inilah. Jadi itulah, alhamdulillah. Takkan selalu episod ni nak seram. Nampak ni macam mic baru ni Jangan tegur. Jangan tegur. Nampak macam mic baru ni Eksklusif untuk Iman sebenarnya. Eksklusif untuk episod ni. Alhamdulillah. Slowly in progress lah. Slowly, insyaAllah. By episode kita InsyaAllah. dengan So guys, do follow them on their social platform and make sure subscribe to them and support them. InsyaAllah. Okey, sebelum kita akhiri ni, sekali lagi saya nak ucapkan Man, terima kasih sebab sudi datang. Sama-sama. Kita ada kekurangan daripada Bro Sempoi Channel. Harap dimaafkan Sama-sama. Kita jumpa di lain hari lah InsyaAllah. Dari saya Zriko, Dari saya Boboy dan Iman. Iman. tempat penuh misteri, Creepy tapi steady. Kejap. Jangan lupa penaja kita pada malam ni ialah Aliman Services. Perkara perlukan perkhidmatan diorang, please. Jangan lupa, okey? Jangan lupa. Semua ada, package semua ada. Semua ada. Please support dia Dan juga Hello Velas Love, korang perlukan bakery dan pastry untuk korang rasa, untuk korang makan, berjamu serena, silakan PM diorang di situ. Ni. Kali ni tak ada editor, tolong letak kat situ Hello Velas Love. Okey, insyaAllah episod akan datang kita akan gunakan Iman lagi sebagai sponsor. Jadi InsyaAllah. kita akan sokong Iman punya bisnes Okay. InsyaAllah InsyaAllah and Okay. Assalamualaikum awesome people. Ciao.